Isu tular rumah penduduk rosak yang didakwa berpunca latihan simulasi letupan bom sempena acara perasmian pameran Pameran Udara dan Maritim Antarabangsa Langkawi 2025-525. Ketua Polis Kedah Datuk Fisol Saleh berkata pihaknya menerima 27 laporan polis daripada pemilik rumah yang terkesan. Menurut Fisol, semua laporan sudah disiasat dan hasil siasatan akan dirujuk kepada pihak berkaitan untuk tindakan lanjut. Polis juga sudah berhubung dengan penganjur dan dimaklumkan yang mereka memberi komitmen penuh untuk menyelesaikan aduan penduduk. Selain itu, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia juga sudah melakukan pemeriksaan ke atas rumah yang terbabit. Fisol memberi amaran sebarang laporan kerosakan rumah yang dikemukakan mestilah berlandaskan kejadian sebenar dan bukan rekaan untuk tujuan mendapatkan bantuan. Beliau menjelaskan kerosakan rumah yang dialami penduduk adalah kejadian pertama berlaku sepanjang 5 dihancurkan. Sebelum ini, tular rakaman video di media sosial memaparkan cermin tingkap rumah penduduk pecah yang didakwa berpunca daripada gelombang kejutan jet pejuang yang membuat latihan bagi 5.25.